Lepas sebulan saya diet tapi tak ada progres. Jadi hari ni kita sambung lagi video makan-makan. Tempat ni agak menarik. Sebelum tu korang tolong like dan komen je apa-apa, titik pun boleh. Hari ni kita makan dekat Murabi Gulai Kawah, nasi berlauk malam. Berhadapan dengan MRSN Waka Tengah. Ada bermacam jenis lauk pauk yang korang boleh pilih. Walaupun nama dia nasi berlauk malam, tapi buka 3 petang sampai 12 malam. Jadi tak berpuasa, jom kita makan. First kita ambil ayam berempah potong 4, RM5 je. Next ada daging goreng. Lepas tu lupa nak ambil sambal belacang tadi. Yang ni pula kerabu mangga, sedap. Dan yang paling special yang selalu saya makan dia punya lemak goreng. Yang ni serius ramai betul orang cari. Sini saya suka sebab harga memang harga student. Serius macam-macam lauk ada weh. Selain tu nah dan sheng pun ada. Untuk hari ni simple-simple je, satu pinggan je. Walaupun dia tak gunakan pinggan, hanya makan atas kertas. Pertama sekali kita rasa dia punya kakeli goreng. Favorite saya dia punya kepala rangup-rangup gitu. Isi dia memang juicy lagi kat dalam. Next kita nak rasa dia punya gulai kawah, RM5 je satu sendok. Untuk rasa dia sejibit macam dekat kenduri. Serius memang tak heran, selalu sedap kat sini. Next kita ambil ayam berempah bahagian kuarter. Yang ni dia goreng panas-panas lagi tau. Untuk dapatkan rasa masa-masa rangup, korang boleh makan dengan dia punya kerabu mangga. Dekat sini dah beratus kali dah saya makan sebenarnya. Serius sangat puas hati, memang murah. Jadi yang mana berminat boleh datang dekat Murabi Gulai Kawah, nasi berlauk malam. Let's go.